Assalamualaikum korang. Represent, gotta represent. Never chase a bitch. Mask on, put the mask on. Mask on, put the mask on. Kau dah lama tak appear kat sini. Dah lama ni aku tak buat YouTube kan. I miss myself actually. Pasal dia pun rindu nak edit-edit. Tapi the problem is Fah bukan tak ada video. Fah ada je macam banyak benda yang Fah rakam semua kan. Sekejap, Fah betul yang dia sikit. Banyak dia benda yang Fah rakam. Tapi kan Fah macam, kalau kau tak macam tak ada jiwa tu, jiwa. Ni pun Fah shoot video ni kan supaya Fah macam if I nak clarify lah macam yang siapa-siapa yang tunggu video Fah, thank you so much. Rasa yang gila korang, tapi tak tahu ya. Fah tak tahu, Fah macam hilang diri sendiri. Tak ada cari dia macam kelakar kan, tapi real tu, itu memang betul. Macam hilang kejap diri Fah sebab Fah rasa macam banyak benda yang jadi selama Fah tak buat YouTube ni. Dia pun baru balik daripada ni tadi beli barang untuk Fah buat puding Khairul cikgu KA kita, Khairul Amin tu. Fah tak berjaya lagi buat. Orang lain dah pergi next semester, Fah baru nak masuk semester 1. Tapi korang nanti kalau Fah akan buat video, okay? Yang tu Fah make sure Fah akan buat video. Sebab sebenarnya untuk pengetahuan korang, Fah dah buat dah sebenarnya puding caramel tu sebelum bulan puasa je silap macam tu. Fail, korang fail. Fah tadi buat caramel, Fah try buat caramel tu hampir dalam 4 kali tak silap. Lepas tu 4 kali lagi. Habis gula tu aku rasa, gula yang Fah pakai aku rasa hampir setengah bekas lah. Itu siapa yang tu marah. So tu je kot. Okay, korang nanti kan Fah janji ada 2 video ni, iaitu video Fah unboxing hadiah birthday Fah. Tak ni Fah bagi hint sikit hint. Tu ada birthday Fah beli. Ifah tadi simpan duit besar kan. Ifah tadi simpan kerja part time Fah sebab Fah nak beli benda tu. Plus sebab Fah rasa Fah gagal buat video Fah gagal buat puding Khairul Amin tu. Dan Fah sangat kecewa ya. Korang tahu tak, Fah sangat kecewa. Fah sampai merajuk macam Fah tak tengok tak video orang lain yang berjaya buat. Fah rasa macam insecure, macam orang lain buat tapi aku tak buat macam tu lah. Jadi macam tak tengok video orang lain buat. Macam sedih terus. Fah tu kan not interested. Tapi Fah macam mana saya takkan putus asa cikgu okay? Saya belajar yang tidak mudah berputus asa. Saya akan cuba sampai saya dapat. Cuma saya sedih sikit saya tak jadi yang kali pertama tu. But it's okay. Experience teach us to be more mature and we learning from our own mistakes. So korang doakanlah semoga cubaan kali kedua Fah percaya. Okay, Fah akan post video ni supaya korang tahu yang Fah bukan sengaja tengah YouTube. Cuma entahlah, korang doakanlah supaya jiwa Fah tu kembali balik. Fah sayang tau, Fah sayang YouTube Fah ni sebab Fah rasa macam kenangan. Fah banyak gila lah Fah rakam video-video Fah pergi lawatan lah apalah. Tapi bila Fah edit tu kan Fah macam tak ada jiwa tau. Bila tu Fah boleh rasa video tu tak ada jiwa. Jiwa yang Fah nak tu, korang faham tak? Kau tak nak lah korang tengok video Fah yang macam Fah edit macam main-main, edit macam sambil dewa semua tu kan. So Fah harap korang setia jadi penonton Fah. Okay, apa-apa Fah akan update korang. Okay, so love you korang. So kalau korang nak tahu perkembangan setakat ni, sekarang tengah cuti raya. Oh by the way, korang punya tema baju raya apa? Fah bergendi. Nanti Fah reveal vlog raya Fah akan ada. Korang tunggu tau, nanti vlog raya pun Fah akan buat. Tak, azam Fah cuti ni Fah akan cari balik jiwa. Dah berapa kali dah cakap benda tu kan. Fah akan cari balik. Tapi susah orang. Bukan semudah apa dia cari je. Fah cuba banyak kali lah, tapi entahlah, I don't know. Mungkin Fah perlu meminta lebih lagi kepada Tuhan. So tu je lah kot Fah rasa. Kau nak buat apa lagi dengan Fah?
Kau rindu Fa tak? Fa rindu korang. Walaupun korang jadi silent viewers, tapi Fa tahu korang tengok video Fa. Tapi tahu korang tengok video Fa kan? Benda tu. Jadilah, semoga Ramadan kali ni kita semua menjadi insan lebih baik. Apa? Elok boleh? Insan lebih baik. Dan semoga kita jumpa lagi semoga kita jumpa lagi Ramadan akan datang. Dan kita antara salah satu Fa dan korang semua menjadi salah satu hamba Allah, hambanya yang terpilih. Nama kita ni keluar daripada senarai-senarai penghuni syurga dan menjadi senarai-senarai penghuni masing-masing. Semoga nama kita semua tersenarai dalam penghuni syurga dan dikeluarkan dari senarai penghuni neraka. Amin. Ya Allah. Okay, so video kot rasa ini video macam video clarification Pak. Nak cakap apa lagi? Oh ni je tunjuk korang. Ada beli, hari tu boleh beli mangkuk tingkat yang bertingkat. Masa beli tu kan aku tak expect tahu harga dia semahal itu. Harga dia nanti berapa lebih. Macam ni kan. Tak tengok ni. Dan lepas kau ambil dan kau bayar tanpa tengok harga. Dia spesifik macam murah lah daripada lebihan tu. Sekarang 30 lebih something tak ingat. Macam bila kau beli tu macam is it worth it? Tapi bila kita pakai I love it so much. Dia memang tahan panas betul. Thank you. Macam cute lah. Sekarang tak macam saya ada makin tingkat macam boleh flex. Macam kau ada makin tingkat. Ya. Okay korang. Aduh, pergi. Okay, korang tu je. Korang jangan diri, okay? Semangat. Yang mana tengah berjuang, semangat. Teruskan berjuang. Yang mana tengah bersedih, sedih tak apalah, sedih je. Tapi jangan sedih lama-lama. Bangkit daripada kesedihan. Kalau ada gembira, gembira je. Biarlah nak cakap apa, orang cakap apa. Jangan gembira sangat, nanti sedih. Lantak korang lah. Korang gembira je lah, happy je. Apa? Whatever. Don't put that mindset in your mind, okay? They're toxic mindset. Let's be happy. Enjoy your happy moment. And yang mana tengah insecure, just love yourself bro. Sumpah. Orang akan sampai tahap yang macam orang cinta diri sendiri. Biarlah. Cakap kau tak ada risau apa yang orang nak cakap. Macam apa? Kau akan sampai tahap macam I don't care what people say. And sometimes I care because I also have feelings, right? But day by day I realized that I handle that problem more mature and more properly. So jangan handle sesuatu problem tu dengan emosi, tapi dengan akal. Okay? Okay guys, bye. Assalamualaikum. Thank you korang. Aku tengok video ni sampai habis. Korang tengok asal sila, okay? Love you. Love you so much.